Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel saya, Masri Muhammad, di dalam episod yang ke-87 dalam siri Ziarah Masjid Malaysia kali ini. Saya doakan kepada kawan-kawan dan sahabat-sahabat yang setia menjadi subscriber saya, sentiasa berada di dalam rahmat dan juga lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan diberkati kehidupannya dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kepada kawan-kawan dan juga sahabat yang baru saja masuk ke channel saya ini, tolong subscribe dahulu. Mudah-mudahan ianya dapat membantu channel ini berkembang di masa-masa yang akan datang. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, saya sekarang ini sedang memandu di Lebuh Raya Utara Selatan dalam keadaan hujan yang sangat lebat. Lokasi saya sekarang ini adalah sekitar di kawasan Sungai Bakap menuju ke utara, dan saya bercadang untuk singgah di sebuah masjid di kawasan Seberang Jaya, Pulau Pinang. Sebenarnya masjid ini terletak betul-betul di sebelah Highway Plus ini, dan saya pernah beberapa kali singgah di masjid ini di masa-masa yang lalu. Alhamdulillah, saya sudah hampir sampai dekat masjid yang telah disebutkan tadi. Alhamdulillah juga hujan telah mulai reda, dan sekarang ini saya akan mampir ke sebelah kiri highway ini untuk masuk di persimpangan di hadapan ini. Jadi untuk kita masuk ke masjid ini daripada Highway Plus ini, kita seharusnya lebih awal duduk di lane yang di sebelah paling kiri ini bagi memudahkan kita masuk di simpang itu nanti. Dan kawasan ini terkenal dengan kawasan yang selalu jam dan juga banyak kereta, seperti waktu pagi dan juga waktu ramai pengguna-pengguna jalan raya menggunakan kawasan ini untuk pulang daripada pejabat. Inilah simpang yang saya masukkan tadi, dan kita boleh nampak dengan jelas di hadapan itu menara dan juga kubah Masjid Seberang Jaya ini. Ya, saya sekarang ni sedang menuju ke pintu masuk utama masjid ini dalam keadaan hujan yang masih lagi renyai-renyai. Dan daripada signboard ini saya dapati nama masjid ini adalah Masjid Al-Muhajirin Bandar Seberang Jaya. Saya sekarang berada di kawasan parking masjid, dan saya dapati kawasan parkingnya agak luas juga dan banyak kenderaan di parking di kawasan ini. Daripada kawasan parking ini saya dapat lihat bahawa struktur masjid ini terbahagi kepada dua blok bangunan, dan setiap bangunan ada kubah yang berwarna biru di atasnya. Di samping itu, masjid ini ada sebuah menara azan yang agak menonjol, yang agak tinggi. Saya kira dalam sekitar lebih daripada 10 meter, dibina secara berasingan di antara kedua-dua blok bangunan tadi. Saya sekarang berjalan perlahan menuju ke blok di sebelah kanan itu. Saya percaya ianya Dewan Solat Utama.
bangunan blok Dewan Solat Utama masjid ini dibina lebih tinggi daripada paras tanah, dan kita naik melalui beberapa anak tangga untuk menuju ke pintu masuk Dewan Solat Utama masjid ini. Masjid ini sebenarnya telah siap sepenuhnya pada tahun 1993, dan solat Jumaat yang pertama telah diadakan pada 19 hari bulan Februari 1993. Maknanya masjid ini sudah berusia lebih daripada 30 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftahli abwaaba rahmatik, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Beginilah suasana dan juga situasi di dalam Dewan Solat Utama Masjid Al-Muhajirin Seberang Jaya ini. Kita lihat kapetnya berwarna hijau, dan yang paling menonjol ialah saya lihat pencahayaannya sangat baik, di mana cahaya boleh masuk melalui kaca ataupun tingkap kaca di bahagian atas Dewan Solat ini, dan ada beberapa kipas gergasi untuk keselesaan jemaah solat di sini. Dan saya anggarkan Dewan Solat ini kapasitinya sekitar 3,000 jemaah pada suatu masa. Selesai solat dan juga berdoa tadi, saya terus saja ke bahagian hadapan ini untuk melihat mimbar dan juga mihrab dengan lebih dekat. Ini mimbar masjid simple saja, dibuat daripada kayu sepenuhnya, dan kawasan di bahagian hadapan ini saya lihat agak biasa-biasa saja berbanding dengan masjid-masjid yang lain yang pernah saya lihat. Ya, saya mula meninggalkan Dewan Solat Utama masjid ini, dan berasa sangat puas hati dapat iktikaf dan solat serta ziarah di masjid di Seberang Jaya ini. Saya lihat Dewan Solat Utama ni sangat bersih dan juga tersusun rapi. Tahniah dan syabas kepada pengurusan dan juga pentadbiran masjid. Setelah saya keluar daripada Dewan Solat Utama tadi, saya ambil kesempatan untuk berada di kawasan bangunan yang kedua, iaitu sebuah bangunan yang berhampiran ataupun bersebelahan dengan bangunan utama tadi. Ianya satu bangunan 2 tingkat yang mengandungi pejabat, bilik mesyuarat, dewan, kafeteria dan juga tandas. Saya dapati bahawa tempat wuduk dan juga tandas Masjid Seberang Jaya ini sangat bersih dan dijaga dengan rapi. Tahniah sekali lagi kepada ahli jawatankuasa masjid dan juga pentadbiran masjid yang dapat menguruskan suasana dan keadaan yang bersih di kawasan ini. Saya difahamkan di sini ada juga satu klinik wakaf An-Nur di masjid ini, di mana golongan berpendapatan rendah boleh mendapatkan rawatan dengan bayaran serendah RM5 untuk suatu sesi rawatan. Alhamdulillah, saya sangat berpuas hati kerana dapat singgah dan ziarah di sebuah masjid yang cantik, yang betul-betul berada di tepi highway plus di kawasan Seberang Jaya ini. Sebuah masjid yang bersih, yang dijaga dengan rapi walaupun sudah berusia lebih daripada 30 tahun. Alhamdulillah, saya juga berpuas hati kerana dapat meneruskan siri ziarah Masjid Malaysia kali ini.
Terima kasih kerana sudi menonton video saya kali ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di dalam ziarah Masjid Malaysia yang akan datang. Dan sehingga kita berjumpa lagi, salam hormat dari saya, Masri Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.